Di kampung cara kampung, di bandak cara bandak. Kali ini kami singgah lagi di Aspen Vision Park untuk program kekeluargaan. 3 buah keluarga kecil kami berkumpul, semua dengan jumlah 12 orang. Dimulai dengan acara potong kek bersempena dengan anniversary Syahda dan Azizul. Kemudian kami buat program teka trivia. Sepakat duk tanya soalan yang susah-susah. Setup dah macam rakaman forum perdana ataupun podcast. Anak-anak kecil pula macam kita dulu-dulu, paling suka main masak-masak lah. Paling syok bila tanya soalan tak boleh jawab, so try hard nak bagi boleh jawab juga. Bukan benua Asia. Tiga ibu negara, US, Dalah, Brazil, dalah, Mexico, dalah, Brunei, dalah, Singapura, Thailand. Ada cubaan keras. Dia belah mana? Luxembourg. Tak sempat nak ambil view pemandangan dekat Aspen Vision Park ni. Banyak tempat-tempat spot yang cantik. So satu terapi lah untuk mereka juga. Anak-anak mereka boleh buat grounding atau rumput yang cantik kat sini. Tak cukup dengan tu, kita buat juga pertandingan untuk mereka anak-anak. Siapa? Oh, Pak Idris. Okey, hari ni kita akan main bawa bola dalam tudung. Satu pertandingan saja pun dah cukup meriah untuk mereka dan letih untuk kita. Jumpa lagi next time. Bye.